Baru-baru ni, ada lagi kes syarikat emas yang menjanjikan pulangan tinggi dah pun lingkup tuan-puan. Walaupun dah banyak kali Rina buat video berkenaan skamer, tapi hari ni, Rina nak ingatkan lagi tuan-puan supaya jangan mudah terjebak dengan syarikat yang menjanjikan pulangan yang tinggi apabila melabur emas. Emas ni tak ada dividen dan keuntungan yang sepatutnya tuan-puan dapat hanyalah atas kenaikan harga emas tu sendiri. Dan simpanan ini sesuai untuk jangka masa panjang. Bukan sebulan dua dah dapat keuntungan berganda tau. Ramai yang terjebak kebanyakannya adalah daripada golongan pesara. Tapi ada juga yang kehilangan duit untuk hantaran dan majlis perkahwinan. Ada juga yang gunakan pusingan modal bisnes. Apa jadi? Hangus semua. Jadikan kes-kes ini sebagai peringatan dan pengajaran yang mahal buat semua, termasuklah diri Rina sendiri tau. Yang penting beli emas mesti kena dapat emas. Emas tu wajib boleh difisikalkan. Emas tak salah tuan-puan. Sebelum melabur, sila buat background check tentang syarikat emas tersebut. Salah satu syarikat emas yang berprestij adalah Public Gold. Public Gold dah beroperasi selama 17 tahun dan mempunyai lebih daripada 1.5 juta penyimpan emas. Rina merupakan dealer aktif Public Gold, sedia memberi ilmu dan membimbing tuan-puan tentang emas supaya tidak lagi terjebak dengan skim pelaburan emas sebegini. Untuk dapatkan bimbingan, anda boleh isi borang sign up di bawah dan Rina akan hubungi anda.